Oh, kena guys. Kena guys. Kena guys. Kena guys. Oh, kena guys. Kena guys. Kena guys. Oh, udah. Kena guys. Oh. Kena guys. Alhamdulillah. Okay guys, jumpa dalam channel Alif Fly. Kali ni aku pergi haruan guys. So, tempat tujuan utama aku nak pergi tadi tak boleh masuk sebab terlampau banjir guys. So, kat sini pun banjir juga. Jadi aku nak cuba kat sini lah guys. Oh, tu tadi ikan, tapi ada jaring orang kat sini. So aku cubalah guys cari haruan kat sini. Misi mencari haruan lah. Tapi spot terlampau banjir guys. So aku tak berani janjilah strike tu ada ke tak ada, tapi insya-Allah ada guys. Okay guys, sebelum sampai ke channel Alif Fly, jangan kasih subscribe guys support aku. Ni lah spot dia guys. Mana kalau aku rajin randuk, insya-Allah ada. Tak rajin randuk tak tahulah kan. Okay guys, jom let's go, stay tune. Oh, Allah Akbar. Tu lucut. Aduh. Dah ada sambaran lah tu. Aku ingat apa dah tertutup. Oh, dia yang makan. Wih, dah tertutup weh. Oh, kena guys. Allahu Akbar. Coy. Lucu lagi. Aduh. Dua kali yang lucu ni. Dia tahan kat saya tu. Kena guys. Kena guys. Haruan pertama guys hari ni. Oh, tu dah. Alhamdulillah. Walaupun curut tetap mencakup guys. Satu ekor. Oh, tutup akhirnya dapat juga seekor curut. Curut saja guys. Tarik lah. Allah Akbar. Walaupun curut tetap mencakup guys. Tapi curut sangat tak balik lah. Curut sangat guys. Tak boleh lah. Bukti haruan ada kat sini. Mantap. Oh. Kena guys. Allah Akbar. Tak lekat cuy. Alamak. Saya tak lucut pasal apa ni. Aduh, sayang tu. Kena guys. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa ni? Aduh, karut. Ni karut nama dah. Ni karut. Kalau macam ni cerita karut ni.
Aduh. Karut ni guys, karut. Ini nama dia karut. Aduh, jangan lepas. Aduh, anak. Tapi tak bawa, aku try lagi. Tahu. Cuma try lagi, let's go, mantap. Ni pak bujuk lah ni. Oh, kena guys. Saya biasa bujuk. Aduh. Saya kata, bujuk. Ikan kedua bujuk guys. Mantap. Buat bujuk Tak tahu kau tu. Tak tunggu. Mantap. Okay guys. Ikan kedua bujuk guys kat banjir-banjir. Alhamdulillah. Tak besar pun dia tetap bujuk guys. Padu, jom lagi. Ikan bujuk. Saya bujuk lah. Campur tahu dia ambil. Mantap tau. Yang tu dia tu umpan tu ambil. Ada ikan guys. Ada ikan. Oh, kena guys, kena. Allah Akbar, lucut guys cuy. Tak lekat. Ada. Tak lekat. Tak lekat pula coy. Tak besar tu. Oh, dah tak lekat cai. Ikan kat sini biasa duduk kat pedu sawit je. Pedu sawit. Kena guys. Alhamdulillah. Tu dia. Alhamdulillah.
Haruan ketiga guys, ikan ketiga hari ni. Mantap lah, aku ambil jugalah. Agak susah dapat ikan sini guys. Ambil juga lah. Buat tagan. Tak ada tagan tak kira kan. Tak boleh juga tak ada tagan. Kena ada tagan. Mana anak? Haruan banyak lah ni. Mana? Tahu ibu tak ada. Haruan banyak lah ni haruan. Test ni, test ni. Test. Kau pergi depan tu tak ada hal? Mana-mana boleh? Depan tu banyak tempat lagi. Test je. Nak pergi makan je. Aku basi lah. Oh, kena guys. Kena guys. Haruan keempat. Tu ada anak tau. Mantap, walaupun tak besar tapi mencakuk guys. Alhamdulillah. Jadilah. Tu dia. Haruan padu. Jom kita layan lagi, let's go. Allah Akbar, tak lekat cuy. Ada banyak ikan Dul. Oh. Nampak sekena serbu umpan tu. Tapi tak besar lah. Allah Akbar. Dah. Kena guys. Kena. Aha. Haruan kelima guys, mantap. Mantap, tidak pun saya pun boleh lah. Saya baik juga lah ni betul kan. Saya baik juga lah untuk buat lauk. Nak gorgon mungkin tak ada kawasan ni. Mungkin lah tak ada. InsyaAllah ada. Kalau kita cuba, insyaAllah ada. Jom, layak lagi. Let's go. Padu. Try lagi. Nampak lagi macam ada gorgon lagi. Ada lagi kat situ. Tadi nampak ada serbu umpan. Oh, lagi seko. SP. Oh, depan-depan tu ambil tu. Mantap lah. Pakai SP. Mantap depan-depan dia ambil. Dia follow daripada mana tak tahu lah. Tak tahu tu boleh ambil. Padu. Cakuk guys. Jom air lagi slow.
Allah lucu coy. Oh. Depan-depan ni Harul. Aduh letih. Ini guys, alhamdulillah guys, ekor lagi guys, mantap. Alhamdulillah, lagi satu ekor. Fazrul apa cerita tak tahu. Oh, mantap. Saiz baik ni betul kan. Alhamdulillah guys, saiz padu buat guys, mantap. Ya. Bayar lagi. SP jadi tu. Mantap lah. Ayah, tenggelam terus jalan. Ampus ya. Tenggelam terus jalan. Ha? Tenggelam jalan. Tenggelam ni, tenggelam ni. Bukan ada anak depan kau tu. Ha? Tu. Anak-anak kan? Bukan? Okay lah guys, ini pun bateri aku dah nak habis ni. Bateri nak habis. Nak kena tunggu cas dulu baru boleh buat lagi video kan. Jadi aku nak tutup lah guys. So aku try dulu kat sini 2-3 kali. Dah tak ada, tutup lah kan. Agak banyak jugalah strike, tapi tak besar guys. Tak besar. Saiz biasa juga kan. Saiz biasa. Kita lepas tu tengok kuat lagi ikan. Kan tu macam ada anak-anak. Macam ada anak-anak lah. Tahulah kan. Ada anak-anak kan tu. Tak tahu ribu tak ribu. Mungkin orang dah ambil tak tahulah. Ada orang ambil. Anak-anak. Oh, anak buat terkejut pula dah. Okey guys, aku nak update lah aku main dekat kawasan banjir ni guys. Daripada luar sana sampai masuk ke sini kan. Kata aku dapat jugalah dalam 5-6 ekor kot. 6-7 ekor macam tu lah. Aku tak perasan dah berapa ekor. Tapi ada guys ekor bujuk tadi guys. Alhamdulillah. Tu rezeki hari ni. So walaupun tak ada yang besar tapi tetap ada strike guys. So guys, yang baru sampai ke channel Eddie Fly, yang belum subscribe, kasih subscribe guys. Yang support aku. Tapi kali ni aku perhati jugalah walaupun tak banyak tapi dia punya adventure tu kan. Jauh naik motor sampai sini kan. Sebab jalan sana banjir. Tak boleh masuk, pusing-pusing sampai kat sini. Sini pun banjir guys. Banjir. Macam ni lah banjir sampai tepi jalan ni. Sampai tepi jalan ni air. Jadi hasilnya berpuas hatilah walaupun tak banyak, tak besar. Aku tetap ada strike guys. Okay, jumpa dalam episod datang. Assalamualaikum. Bye. Oh, kena guys. Kena guys. Saiz biasa je. Bujuk.
Bujuk. Aduh.